Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi kerana ia merupakan nadi yang menyatukan bangsa dari zaman kerajaan purba hingga ke dunia digital. Bahasa ini terus bernafas dan membentuk jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Namun, di sebalik tutur katanya yang indah, tersembunyi kisah panjang tentang sistem tulisan yang menjadi tular belakang kepada identiti dan maruah bangsa Melayu. Tulisan Palava. Segalanya bermula dengan tulisan Palava, sistem tulisan purba yang berasal dari India Selatan. Tulisan ini diperkenalkan di alam Melayu sekitar abad ke-4 Masihi melalui hubungan perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Palava memainkan peranan penting dalam membentuk identiti bahasa Melayu awal. Melaluinya, masyarakat Melayu mula mengenal konsep penulisan dan rekod bertulis, iaitu satu langkah besar daripada tradisi lisan kepada tamadun berilmu. Lebih daripada sekadar simbol, tulisan Palava menandakan bahawa bangsa Melayu sudah berhubung dengan dunia luar, menerima pengaruh namun tetap menyesuaikannya mengikut budaya sendiri. Di sinilah akar jati diri bahasa Melayu mula tumbuh. Tulisan Kawi. Selepas era Palava, muncul pula tulisan Kawi sekitar abad ke-8 Masihi. Tulisan ini berkembang di Kepulauan Melayu, terutama di Jawa, Sumatera dan juga Tanah Melayu, yang merupakan hasil pengaruh kebudayaan India yang disesuaikan dengan bahasa tempatan. Tulisan Kawi membawa bahasa Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Ia juga digunakan untuk menulis hikayat, prasasti dan catatan pentadbiran, menunjukkan bahawa bahasa Melayu sudah mula menjadi bahasa ilmu, diplomasi dan kebudayaan. Melalui Kawi, bangsa Melayu belajar menulis kisah, undang-undang dan sejarah mereka sendiri. Inilah langkah penting yang mengukuhkan identiti bangsa dari sekadar penutur kepada bangsa yang mencatat dan menyebarkan ilmu melalui tulisan. Tulisan Jawi. Apabila Islam mula berkembang di alam Melayu sekitar abad ke-14, lahirlah tulisan Jawi, iaitu sistem tulisan yang berpaksikan huruf Arab tetapi disesuaikan dengan sebutan dan struktur bahasa Melayu. Ia menjadi lambang pertemuan antara keagamaan dan budaya tempatan. Jawi bukan sekadar alat menulis tetapi jiwa kepada bahasa Melayu Islam. Melaluinya, lahir karya agung seperti Hikayat Hang Tuah, Undang-Undang Melaka dan kitab-kitab agama yang membentuk pemikiran serta nilai masyarakat Melayu. Melalui tulisan Jawi, bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa pentadbiran, ilmu dan dakwah. Ia memperkukuh jati diri bangsa Melayu menjadi lebih berilmu, beradab dan beragama. Jawi menjadikan bahasa Melayu bukan hanya bahasa dunia tetapi juga warisan yang membawa makna rohani dan warisan ketamadunan.
Tulisan Rumi. Apabila tanah Melayu melangkah ke abad ke-20, tulisan Rumi diperkenalkan secara rasmi dan mula menggantikan peranan tulisan Jawi dalam urusan pendidikan, pentadbiran dan komunikasi. Ia diadaptasi daripada huruf Latin bagi memudahkan pembelajaran dan penyebaran ilmu kepada masyarakat yang semakin moden. Kepentingan tulisan Rumi sangat besar dalam membina identiti bahasa Melayu moden. Ia menjadikan bahasa ini lebih mudah diakses, difahami dan diajarkan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga diberikan antarabangsa. Tulisan Rumi memperkukuh peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, ekonomi dan teknologi dengan menghubungkan warisan lama dengan dunia baharu tanpa memadamkan akar budayanya. Kita menelusuri cabaran bahasa Melayu melalui 4 sistem tulisan utama iaitu Palava, Kawi, Jawi dan Rumi. Setiap tulisan ini menjadi simbol pada era dan cabaran tertentu yang masih mempengaruhi penggunaan bahasa kita hari ini. Pertama, cabaran pendidikan. Tulisan Palava. Pelajar kurang memahami sejarah asal-usul bahasa Melayu. Kekurangan pengetahuan tentang warisan tulisan menyebabkan mereka terpisah daripada akar perkembangan bahasa. Tulisan Kawi. Generasi muda semakin jauh daripada karya klasik dan laras bahasa tradisional. Ini mengurangkan penggunaan gaya bahasa tinggi. Tulisan Rumi. Penggunaan bahasa santai dan tidak baku dalam pembelajaran menjejaskan kemahiran tata bahasa standard. Kedua, cabaran ekonomi. Tulisan Kawi. Dalam sektor ekonomi, istilah perniagaan moden sering bercampur bahasa asing. Ini menghalang pembinaan kosakata ekonomi Melayu yang stabil dan seragam. Ketiga, cabaran pentadbiran. Tulisan Kawi. Dokumen rasmi kadang-kadang tidak konsisten menggunakan istilah Melayu menyebabkan ketepatan bahasa dalam pentadbiran terganggu. Tulisan Jawi. Jawi sebagai warisan pentadbiran lama semakin kurang digunakan digantikan sepenuhnya oleh Rumi. Keempat, cabaran media sosial. Tulisan Palava. Bahasa ringkas, singkatan dan simbol menurunkan mutu bahasa standard. Tulisan Jawi. Generasi muda lebih memilih Rumi dan bahasa santai menjadikan kemahiran Jawi semakin terpinggir. Tulisan Rumi. Penggunaan Rumi secara tidak formal mengurangkan ketepatan ejaan dan struktur tata bahasa. Kelima, cabaran selanga. Tulisan Palava. Penggunaan selanga yang berleluasa melemahkan penggunaan bahasa Melayu standard. Tulisan Kawi. Gaya selanga sering tidak mencerminkan nilai kesopanan bahasa Melayu. Tulisan Jawi. Kehalusan bahasa yang sinonim dengan nilai Jawi semakin berkurang apabila masyarakat lebih memilih gaya santai. Keenam, cabaran pencampuran kod. Tulisan Palava. Pencampuran bahasa dalam pertuturan harian menjejaskan kemunian bahasa Melayu. Tulisan Jawi. Dominasi Rumi dalam pencampuran kod menyebabkan kemahiran Jawi semakin lemah. Tulisan Rumi. Pertukaran bahasa yang kerap menurunkan kesantunan dan kehalusan berbahasa. Dari Palava hingga Rumi, bahasa Melayu telah menempuh perjalanan panjang, berubah mengikut zaman namun tetap utuh dengan jiwanya. Bahasa ini adalah lambang bangsa, mencerminkan cara kita berfikir, berinteraksi dan memahami dunia di sekeliling. Bahasa Melayu bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi amanah yang harus kita pelihara, gunakan dan terus banggakan.